بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Nama-nama Allah Ta'ala yang berikutnya Asma'ul Husna, iaitu Al-Ghafur. Apa maksud Al-Ghafur? Daripada perkataan Ghafara, mengampun. Kalau Al-Ghafur dipanggil sirah mubalaghah, fa'ul, fa'il, fa'al, maknanya yang bersangatan. Kalau kita kata Rahim, penyayang, sangat sayang. Sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Kalau Ghafurun, maha menerima taubat, maha mengampun. Dalam Al-Quran, kalau yang ada didatangkan dengan lafaz ataupun kalimah ma'rifah, ada alif lam, dia ada sebelah tempat. Tuan-tuan boleh cek dalam Quran, yang ada alif lam, perkataan Al-Ghafur, dia ada sebelah tempat. Kalau yang ada tanwin, maknanya nakirah, dia ada 72 tempat dalam Al-Quran. Kesimpulannya, perkataan ampun, maha pengampun dalam Al-Quran ini, hampir 100 ayat. 100 kalimah yang Allah Ta'ala ulang, hampir 100. Kalau kita tengok tadi, yang ada alif lam saja ada sebelah. Kalau yang tanwin ada 72. Menunjukkan selain daripada kalimah ini, kalimah mubalaghah, nak menunjukkan Allah Ta'ala ulang banyak kali ni, nak suruh kita sebagai hamba ni sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, di antara ayat-ayat yang Allah Ta'ala perintahkan hambanya supaya bertaubat, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Suratul Hijri ayat 49. Bagitahulah kepada hambaku. Allah Ta'ala arahkan Nabi SAW supaya bagitahu kepada hambanya, maknanya orang yang beriman, anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Di sini juga satu perkara, satu perhatian yang perlu kita ambil. Bila Allah Ta'ala sebut ampun, dia disertakan dengan sayang. Seseorang hamba, kita manusia melakukan dosa, kesalahan, lalu kita minta ampun kepada Allah. Allah Ta'ala bukan sahaja mengampun dosa, dia sayang pula orang yang bertaubat tu. Kalau kita baca tentang ayat sembahyang, Allah Ta'ala kaitkan dengan zakat. Aqimus salah wa atuz zakah. Sembahyang hubungan dengan Allah, zakat hubungan sesama manusia. Kalau ampun pula, Allah Ta'ala akan sertakan sayang. Setelah Allah Ta'ala ampun dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba, Allah Ta'ala sayang pula kepada dia. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala sebut Nabi, beritahulah, bagi maklumat. Di dalam Al-Quran juga ada perkataan Nabi. Ada dalam bentuk mufrad, Nabiyun. Ada dalam bentuk jamak, Anbiya. Nabiyun, Nabiya ni Anbiya. Dia ada juga jamak dalam bentuk Nabiyuna. Salah satu daripada surah dalam Al-Quran, nama surah apa? Suratul Anbiya. Apa makna Nabi? Kita nak sebut tentang Nabi ibadi. Nabi itu apa makna Nabi? Kalau Rasul maknanya pesuruh. Kalau Nabi, apa makna Nabi? Pernah tak terfikir? Sebut Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim. Tadi tu Imam baca apa? Suhufi Ibrahim dan juga Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi itu apa? Nabi ini man lahu naba'un. Orang yang ada cerita. Ada maklumat. Maklumat daripada siapa? Maklumat daripada Allah Ta'ala. Nabi-nabi ni orang yang ada maklumat, yang ada cerita. Cerita itu datang daripada Allah. Maknanya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa dia? Amma yatasa'alun anin naba'il azim.
Mereka amma daripada sesuatu yang yatasaaluna, mereka saling bertanya, anin naba'il azim, daripada cerita yang besar, iaitu tentang kiamat. Jadi naba' di sini dengan maksud berita ataupun cerita. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut nabi, berilah kabar kepada hamba-hambaku, iaitu orang yang beriman kepada Allah, bahawa sesungguhnya aku Maha Pengampun. Dan Allah Ta'ala selain daripada dia perintah Nabi, dia banyak juga ayat-ayat berbentuk pujuk. Allah Ta'ala pujuk, Allah Ta'ala rayu. Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui, yang telah melakukan kerosakan ataupun melampau di atas diri mereka sendiri. Daripada kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala ni ada dia buat naya kepada orang, buat zolim kepada orang. Ada yang buat zolim kepada diri sendiri. Apa maksud zolim kepada diri sendiri? Dengan sesuatu kesalahan, dosa yang dia buat penyebab dia disiksa, sama ada dalam kubur ataupun dalam neraka di akhirat besok. Dia telah melampau akan diri mereka sendiri. Apa maksud melampau? Melampaui had sempadan yang ditetapkan oleh Allah. Kita agama Islam ni dia ada syariat, dia ada hukum. Kita tidak boleh melampaui, melepasi, mengatasi hukum Allah Ta'ala, tak boleh. Hukum itulah yang dipanggil hudud. Wa tilka hududullah wa ma yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Yang demikian itu sempadan-sempadan Allah, hukum-hukum Allah. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, dia adalah orang-orang yang zalim. Dalam ayat tadi Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui akan diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah mereka berputus asa dengan rahmat Allah. Banyak mana pun dosa yang kita buat, semua Allah Ta'ala boleh ampun. Cuma satu dosa Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak ampun. Kerana dosa ni dia lakukan menunjukkan dia isytiharkan perang dengan Allah. Apa dosa dia? Bila dia buat, maknanya dia telah mengisytiharkan perang dengan Allah, iaitu syirik. Selain daripada riba, syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala ampun. Allah Ta'ala tak mengampun sesuatu perkara yang disyirikkan dengannya, dan Allah Ta'ala ampun dosa selain daripada syirik. Yang tu Allah Ta'ala tak ampun. Selain daripada dosa tu, semua Allah Ta'ala ampun. Allah Ta'ala kata, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat. Manusia ni, kadang-kadang dia banyak buat salah, banyak buat dosa, sehingga dia putus asa dengan keampunan Allah. Dia rasa tak ada peluang dah aku nak bertobat. Tak ada harapan dah dengan dosa yang banyak aku buat ni, dengan dosa besar yang aku buat ni, Allah Ta'ala tak ampun. Allah Ta'ala kata, jangan kata macam tu. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada hamba-hambaku, jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi sempena dengan bulan Ramadan, sebenarnya nak minta ampun, nak minta rahmat, nak minta kasih sayang Allah, bukan hanya terkhusus tertentu kita fokus dalam bulan Ramadan sahaja. Sebab tu selalu kita dengar perkataan orang kata apa? Jangan jadi hamba Ramadan, tetapi jadilah hamba Allah. Hamba Ramadan ni, bulan Ramadan ni pulun lah, penuh masjid surau. Tapi hujung-hujung ni makin lama makin kurang lah. Nak cari apa dia? Cari buluh, nak buat lemang. Kalau dulu-dulu kan cari buluh ni buat meriam. Kalau orang tua-tua cari buluh ni buat lemang, cari ketupat nak buat, cari apa, daun palas nak buat ketupat. Jadi makin lama makin susuklah kehadiran ataupun ahli jemaah di surau masjid. Jadi kita nak dalam bulan Ramadan ke ataupun bukan bulan Ramadan, kita menjadi hamba Allah, bukan jadi hamba Ramadan. Penuh masjid surau. Alhamdulillah lah, datang juga masjid surau. Jangan tak datang langsung. Jadi bulan Ramadan ini kita tambahkan ibadat. Bukan hanya beribadat dalam bulan Ramadan. Jadi Allah Ta'ala buka tawaran ini. Wahai hamba-hambaku, janganlah kamu putus asa daripada rahmat ini. Bukan Allah Ta'ala buka tawaran ini dalam bulan Ramadan sahaja. Sepanjang masa, sepanjang tahun. Selagi kita ada, kita hidup di atas dunia ini.
Dan Allah Ta'ala kata, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampun segala dosa-dosa semuanya. Allah Ta'ala kata, tak ada suatu dosa yang Allah Ta'ala tak ampun kecuali yang tadi, syirik. Kerana syirik ini dia telah mengisytiharkan perang dengan Allah Ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Tengok, datang lagi. Tadi kita baca apa? Anni anal ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala sebut lagi, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah adalah Maha Pengampun. Setelah Allah Ta'ala ampun, dihapuskan dosa-dosa manusia ini, disayang pula orang yang bertaubat tu kepada hamba-hambanya. Sebab dosa yang manusia buat, yang kita buat, Allah Ta'ala boleh hapus dan Allah Ta'ala boleh kekal. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah Ta'ala boleh hapus dosa, di antaranya dengan sebab taubat. Yang kedua, dengan sebab amalan yang baik, dihapuskan kejahatan, dihapuskan dosa. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kamu buat, dihapuskan dosa-dosa kecil. Dosa kecil dihapuskan dengan ibadat. Adapun dosa besar, tak boleh larilah, kena bertaubat. Syarat taubat kita dah belajar kan? Berhenti, menyesal, bercita-cita, tak ulang balik. Itu dosa dengan manusia. Kalau dengan Allah, dosa dengan Allah. Dengan manusia, kena tambah lagi. Ambil barang orang, serah balik. Kita buat naya kat orang, kena minta maaf dengan orang. Sebab dosa dengan manusia ni lebih berat. Sebab manusia ni dia dendam. Allah Ta'ala macam tak macam tu. Dia detaram. Tak dapat, tak apa. Hari ni tak dapat, tunggu esok. Tak dapat minggu depan, bulan depan, tahun depan. Selagi aku tak mati, aku akan cari. Ini perangai manusia. Aku akan cari. Tak dapat di depan, kat belakang aku hayul. Tak boleh cara terang, aku santau. Ini perangai manusia, dia tak akan habis. So cerita lebay tak lebay. Buat salah, dia akan cari. Sebab tu Allah Ta'ala tahu perangai manusia ni, dia jenis dendam. Kamu kena pergi jumpa dia. Kalau tidak, tak habis. Di antara dosa dengan orang ni, berhutang, buat naya kat orang, beri sakit hati orang. Tak boleh. Kena jumpa dia, minta maaf. Jangan hari raya minta maaf ni, kira kosong-kosong ni. Hari raya ni bulan baik, hari baik bulan baik. Cerita apa salah kamu dengan dia. Apa salah kita dengan dia, kena beritahu. Kira kosong-kosong, lepas makan lembang kan, nak balik tu dia minta maaf. Okeylah, okey. Mana boleh macam tu, semua orang boleh buat. Hak kita duk maki kat dia sebakut ya. Sebelum puasa, dalam bulan puasa, kena sebut. Kalau tak sanggup sebut, jangan buat. Jangan buat dosa dengan orang. Dia lebih teruk dosa kita dengan Allah Ta'ala, dosa dengan orang ni daripada dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemaaf dan Maha Penyayang. Manusia bukan sifat macam tu. Dia taram, dia tunggu. Sebab tu dia tak habis. Kena berjumpa, kena menghadap, minta maaf. Di dalam hadis Nabi SAW, selain daripada banyak ayat Quran cerita berampun ni, dalam hadis pun banyak tentang perintah supaya kita minta ampun. Sayyidina Abu Bakar satu kali, dia bertemu dengan Rasulullah SAW, dia minta Rasulullah hajar dia. Dia kata, "Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa yang aku nak doa dalam sembahyang. Nak baca bila doa dalam sembahyang? Pas sembahyang orang baca, selepas takbir orang baca apa? Doa iftitah. Baca Fatihah, baca surah. Abu Bakar kata, aku nak doa dalam sembahyang. Tak mana nak masuk celah mana tu? Dalam rokok dia suruh tasbih, dalam sujud dia suruh tasbih juga, subhana rabbiyal a'la. Di sini kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, doa-doa dalam sembahyang ni, di antaranya dalam sujud, selepas daripada kita baca subhana rabbiyal a'la. Fa amma fir ruku', Nabi katakan, wa amma fir ruku' fa'azzimu rabba. Dalam rukuk hendaklah kamu agungkan Tuhan. Dan dalam sujud fajtahidu fid du'a wa qaminun an yustajaba lakum. Dalam sujud kena perbanyakkan doa. Besar kemungkinan doa yang kamu baca dalam sujud dimakbulkan oleh Allah. Okey, dalam sujud kita boleh baca doa. Dan juga ketika tahiyat akhir. Kan ada hadis kan? Selepas habis tahiyat tu Nabi kata hendaklah kamu pilih, kamu cari mana-mana doa yang kamu nak baca. Masuklah doa ni. Kita nak baca dalam tahiyat ataupun dalam sujud. Apa doanya? Nabi kata, "Qul, bacalah olehmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira." Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman yang banyak pada diriku sendiri.
Wa la yaghfiru dzunuba illa an. Tidak mengampuni dosa melainkan engkau. Kita nak minta taubat ni setelah kita tahu kita bersalah. Allah Ta'ala, Nabi ajar dan Allah Ta'ala suruh kita iktiraf, kita mengaku kita buat dosa. Selama mana seseorang itu dia buat salah, dia tak mengaku, tak ada jalan dia nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tak ada harapan dia nak bertaubat kepada Allah Ta'ala sebab dia tak mengaku dia punya salah. Begitu juga bila kita salah dengan manusia. Kita tak tahu apa salah kita. Dan kita tak mengaku kesalahan kita kepada orang. Tak ada harapan kita nak minta maaf dengan dia. Sebab itu dalam hadis ni, Rasulullah ajar, kalau buat salah mengaku. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah melakukan suatu kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa an. Tidak mengampuni segala dosa malaikat engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunlah aku suatu keampunan daripada sisi engkau. Warhamni, dan kasihinilah aku. Hadis ini selalu kita baca dalam Azkar Nawawi pun ada. Sebab kita masuk syurga dalam hadis-hadis sebut, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, seseorang itu tidak boleh masuk syurga. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi illa bi rahmatin minallahi wa fadlih. Seseorang tak boleh masuk syurga dengan ibadat. Tak usah duduk semayang lah. Bukan kita kata tak usah semayang. Semayang sahaja untuk masuk syurga tak boleh. Semayang sampai bengkok kaki. Dahi sampai jadi hitam semayang. Semayang lama-lama. Tak boleh masuk syurga dengan ibadat. Melainkan dengan rahmat. Sebab tu Nabi ajar minta rahmat kepada Allah Ta'ala. Warhamni. Setelah ampun, kasihinilah aku. Rahmatilah aku. Sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi insya-Allah kita berusaha dan berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya dijadikan kita ini orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah di atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita buat, dan dijadikan kita juga sentiasa minta rahmat daripada Allah Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha, bila penghujung Ramadan ni tanya, apa amalan, apa zikir yang aku nak buat dalam bulan Ramadan ni? Nabi ajar doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Dosa banyak mana pun engkau maaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Kau maha pemaaf dan engkau suka memaafkan. Kau maha pemaaf dan engkau suka memaafkan. Fa'fu anni. Apalah dosaku. Jadi kita nak sambung boleh fa'fu anni wali walidayya, wali jami'il mu'minin wal mu'minat, kita boleh sambunglah. Tetapi yang asasnya Nabi ajar, ampunlah aku wahai Allah. Semoga kita ini dijadikan hamba Allah Ta'ala yang sentiasa diampuni dosa dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.